Ramai juga yang tanya saya, bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk bersenam? Okay, saya boleh bagi tips lah kan. Saya nak suggest kan waktu pagi. Tapi better lah daripada tak buat bersenaman langsung. Cuma ni saya nak share juga apa kesilapan kalau bersenam waktu pagi pun still tak boleh turun berat badan. Okay, saya nak share lah 3 point yang kalau kita bersenam waktu pagi, apa kelebihan-kelebihan dia. Yang pertama, dia boleh boost hormon endorphin. Jadi kalau stres kat tempat kerja, mungkin nak buat kerja rumah ke apa-apa kan, kalau anda bersenam waktu pagi, dia akan lift your mood sometimes up to 12 hours. So hormon endorphin kita, hormon gembira kita akan mencanak naik. Nombor 2, bila kita bersenam waktu pagi ni, kita win our mindset. Sebab pagi-pagi tu kita dah ada small wins. So kita rasa kita in control of our actions. Tak ada lagi benda yang buat kita rasa macam menghalang kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Nombor 3, metabolism kickstarter. Selalu orang komplain, metabolisme saya dah rendah lah, apalah kan. So bila anda bersenam waktu pagi, metabolisme dah kickstart waktu awal, dah akan bakar kalori lebih even waktu anda rehat. Senaman pagi memang dah bagus lah boost metabolism. Tapi kalau kita overdo cardio tanpa nutrition support yang betul, kita akan rasa penat, kita akan rasa craving, kita akan rasa badan tu macam lepas workout tak rasa fresh. Tambah lagi yang menyedihkan, lepas habis je jogging semua tu, kita terus makan nasi lemak. Habislah kita punya dah burn kalori tadi, makan pula lebih daripada apa yang kita bakar. So senaman ringan tu bagus dah start buat kan. Lepas tu timing pula waktu pagi dapat boost lagi metabolism, hormon endorphin lagi. So now tinggal nak top up dengan the right nutrition. So badan kita dah workout, dia dah sakit-sakit kan. So kita kena bagi dia gaji, kita kena bagi dia protein, kita kena bagi dia balance ni, barulah otot-otot kita ni tak merajuk. So baru dah turun lemak, bukan turun otot. Tak adalah badan kita gelebih dan senang naik balik. Jadi suggestion saya, sekurang-kurangnya kita bersenam 20 minit sehari. And the best kalau boleh bangun 1 jam lebih awal, supaya bukan je dapat bakar kalori, dapat boost mood gembira, dapat increase lagi metabolisme. So 20 minit setiap pagi dan kita top up dengan good nutrition. Jangan lupa minum air untuk elak kredit sepanjang hari. So kalau korang nak ada senaman macam mana nak buat kan, kami ada launch satu apps yang sangat padu, yang best. Kita panggil We Do Transformation app. Dan kita ada juga guide plan of nutrition, meal plan, you nak makan apa. Dan kita ada juga bagi protein shake supaya memudahkan lah. Breakfast tu tak kalut-kalut, nak bersenam lagi, nak sediakan sarapan sihat lagi. So jangan lupa, boleh klik link dekat description. Jom kita sihat sama-sama. Assalamualaikum, saya Coach Shiana. Jumpa lagi.